Senang cerita, kiri kanan kita dapat keuntungan. Tuan puan, saya ni bukan mengajar. Saya cuma berkongsi manfaat ilmu emas sahaja. Sebab apa? Sebab saya dealer. Ditugaskan oleh syarikat Public Go untuk bimbing masyarakat menabur emas dengan cara yang betul. Buat dengan ilmu, buat dengan tenang, buat tanpa komitmen bulanan. Itu tugas saya. Sebab tu saya kena buat live. Sebab tu saya kena buat konten. Itu tugas saya. Katakanlah tuan puan juga nak jadi dealer, boleh. Itu lebih baik. Tuan puan boleh jadi dealer sendiri. Apa kelebihan dealer? Saya bagi secara ringkas sahaja. Tuan puan menjadi dealer emas melalui syarikat Public Go ni, kita buat tabungan sendiri, kita dapat upah daripada syarikat Public Go. Bawah bimbingan kita buat tabungan, kita dapat upah daripada syarikat Public Go. Bawah bimbingan kita jual semula emas yang mereka simpan kepada syarikat Public Go, kita dapat upah daripada syarikat Public Go. Kita nak jual semula emas yang kita simpan ni, kita dapat upah daripada syarikat Public Go. Jadi tuan puan menjadi penyimpan emas biasa, tuan puan cuma dapat satu keuntungan, iaitu hanya kenaikan harga. Manakala dealer emas macam-macam dapat keuntungan. Contoh kan, berlaku penurunan harga. Bawah bimbingan kita buat tabungan emas, beli dalam jumlah yang banyak, 10,000, 3,000, 7,000. Semalam bawah bimbingan saya kan, buat belian full payment 7,000 lebih, item 10 gram. Jadi saya dapatlah upah daripada syarikat Public Go. Dapat banyaklah saya upah. Bawah bimbingan kita, apabila berlaku kenaikan harga, bawah bimbingan kita jual semula emas kepada syarikat Public Go, kita dapat lagi upah daripada syarikat Public Go. Ada 18 kelebihan menjadi dealer emas melalui syarikat Public Go. Senang cerita, kiri kanan kita dapat keuntungan apabila kita menjadi dealer emas melalui syarikat Public Go. Kalau ada orang tanya saya, Cik Khairul Ali, mana lebih baik kita menjadi dealer emas ataupun penyimpan emas biasa, saya akan cakap jujur, lebih baik kita menjadi dealer emas. Apa syarat jadi dealer emas? Kita kena beli emas dalam kuantiti tertentu. Hakikatnya nak jadi dealer emas ni tuan puan, kalau tuan puan faham, sebenarnya percuma, tak ada modal sebenar. Saya jadi dealer emas ni percuma je. Saya beli emas dalam kuantiti tertentu, saya dapat jadi dealer emas. Sekarang bawah bimbingan saya dah melebihi 500 orang. Alhamdulillah lah. Jadi saya nak cerita dekat sini, tuan puan nak jadi penyimpan emas biasa pun boleh, nak jadi dealer emas pun boleh, insya-Allah. Terpulang kepada tuan puan. Cuma permulaan tak boleh jadi dealer emas. Kita buka dulu akaun emas secara percuma. Mula dulu menabung, belajar dulu. Keluarkan emas, pergi ambil emas di cawangan Public Go terdekat. Pandai tambah grade emas, jual emas secara online, pajak emas secara online. Belajar dulu, bagi masa, bagi peluang kepada diri